Hai kawan-kawan. Selamat datang ke video yang hebat ini. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada korang bagaimana cara untuk mendapatkan signal trading menggunakan iTrading terminal ini dan bagaimana cara untuk buat trade di Quotex. Seperti yang korang boleh lihat, pasangan trading default yang dipilih ialah USD-INR, iaitu market India. Sebelum ambil signal, saya perlu buka kunci terminal ini terlebih dahulu. Okey, terminal ini sekarang sudah berjaya dibuka. Sekarang saya pilih Indian Market, iaitu INR, kemudian klik Generate Signal. I memberikan signal down dengan confidence 90%. Sekarang saya pilih masa trade 1 minit dan masukkan jumlah trade saya. Saya agak yakin dengan signal ini, jadi kali ini saya letak trade yang sedikit lebih besar. Tapi ingat, ini ialah trade berisiko tinggi. Jadi sentiasa urus risiko dengan baik dan jangan sekali-kali trading dengan duit yang kalau hilang akan susah untuk korang tanggung. Sekarang ini ramai orang menggunakan trading untuk menambah ilmu kewangan mereka dan mencari peluang pendapatan tambahan. Kalau korang juga berminat dengan trading tetapi belum tahu nak mula dari mana, Quotex iTrading terminal ini boleh buat perjalanan korang jadi jauh lebih mudah. Sentiasa mula dengan jumlah yang kecil, pelajari asasnya, dan tingkatkan pengalaman korang secara berperingkat. Dan ini hasilnya. Korang boleh lihat di skrin bahawa trade kita ditutup dengan profit. Sekarang mari kita ambil signal lagi. Ingat, bukan setiap trade akan menang, dan itu memang perkara biasa. Kejayaan sebenar datang daripada kesabaran, mengikuti signal, dan menggunakan risk management yang betul. Bukan trading ikut emosi. Seperti yang korang boleh lihat, saya sudah banyak buat trade yang berjaya menggunakan Quotex iTrading terminal ini. Skim sebabnya saya sendiri terus menggunakannya dan berkongsi dengan korang. Antara mukanya sangat mudah, signal I-nya senang difahami, dan memang mesra untuk beginner. Kalau korang sedang cari alat untuk bantu keputusan trading korang, korang memang patut cuba. Mula dengan jumlah kecil, fahami market, dan tingkatkan pengalaman korang sedikit demi sedikit. Sekarang mari kita ambil signal seterusnya. Bot memberikan signal lagi, jadi saya akan buat trade lagi. Kali ini saya ambil risiko sehingga $3,000. Tapi ingat, ini ialah gaya trading peribadi saya, dan saya tidak sarankan beginner untuk buat perkara yang sama. Kalau korang lahir dalam keluarga yang kurang mampu, itu bukan salah korang. Tetapi masa depan korang ditentukan oleh keputusan yang korang buat hari ini. Jangan hanya tengok orang lain berjaya tanpa buat apa-apa. Setiap hari ialah peluang baru untuk belajar skill yang boleh memperbaiki masa depan keuangan korang. Trading bukan soal nasib atau cepat kaya dalam semalam. Trading ialah soal disiplin, kesabaran, risk management yang betul, dan membuat keputusan dengan bijak. Skim sebabnya saya menggunakan iTrading terminal ini. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Hebat! Korang boleh lihat bahawa trade ini juga ditutup dengan profit. Sekarang kita teruskan ke signal seterusnya. Kali ini iTrading terminal memberikan signal up, jadi saya memasang beberapa trade ke arah naik. Sekarang saya hanya mengikuti signal I dan tetap berpegang pada pelan trading saya. Kawan-kawan, ingat bahawa bukan setiap trade akan menang. Kadang-kadang korang menang, kadang-kadang korang kalah, dan itu memang sebahagian daripada trading. Perkara paling penting ialah kekal tenang, urus risiko dengan betul, dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan korang. 1 atau 2 trade yang rugi tidak bermaksud keseluruhan sesi trading akan berakhir rugi. Strategi trading yang baik dinilai daripada hasil keseluruhan, bukan hanya daripada satu trade. Jadi jangan skip video ini. Tonton sampai habis untuk lihat bagaimana semua trade ini berakhir dan berapa jumlah profit saya hari ini. Seperti yang korang boleh lihat, jumlah profit saya hari ini sekitar $2,800. Sekarang saya akan refresh akaun Quotex saya supaya korang boleh lihat semuanya dikemas kini secara live. Kalau korang masih baru dalam trading, iTrading terminal ini boleh bantu korang dapatkan signal dengan cepat dan memudahkan proses trading. Cara nak mula sangat mudah.
Pertama, klik butang kuning di bawah dan buat akaun Quotex korang. Selepas itu, depositkan sekurang-kurangnya $15 ke dalam akaun trading Quotex korang. Kemudian hantar Quotex user ID korang kepada Telegram support rasmi. Selepas ID korang diaktifkan, korang boleh buka terminal dan mula mendapatkan signal trading AI. Saya harap video ini bermanfaat untuk korang dan membantu korang faham cara menggunakan terminal ini. Terima kasih banyak kerana menonton video ini. Kalau korang suka video ini, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan aktifkan notification bell supaya korang tak terlepas video trading saya yang seterusnya. Terima kasih, jumpa lagi dalam video akan datang.